Back pain 5-6 tahun lah. Gastric 15 tahun lah. Migraine from secondary school. More than 20 years lah. Saya tak boleh lambat makan, tak boleh skip makan, tak boleh makan yang sambil lewat. So saya kena makan dengan kenyang. Satu lagi, saya selalu ada gastric. Gastric ni daripada first pregnancy. And every month saya mesti ambil painkiller. Painkiller migraine khas. Kalau saya makan Panadol tak jalan. Every month, especially during menstrual. Period pain tu dia akan datang package dengan migraine. Okay, saya selepas anak saya dapat manfaat daripada show itu, saya pun dah cuba untuk explore Alora tu sendiri. Sebab kita dah tahu permulaan apa-apa kita cuba, kita start dengan Alora dulu. So masa tu saya start dengan Stokin, Alora Stops. Alora Stops masa tu tak rasa sangat dia punya perubahan dia. Sebab saya rasa macam setakat Stokin saya tak rasa macam tak cukup puas. So saya tambah dengan Alora Melot ketika itu. Alora Melot Pants, Alora Pants Melot. Lepas tu saya aim untuk pakai Alora Pants tu sebab sebenarnya nak tackle back pain, sakit pinggang, sakit belakang. So saya tak perasan lepas sebulan saya pakai Alora Pants tu, bukan setakat back pain tu hilang, tapi gastric, acute gastric dengan chronic migraine. Sebab chronic migraine tu saya dapat daripada sekolah lagi, secondary school. Bayangkan every month saya mesti ambil painkiller migraine khas. Kalau saya makan Panadol tak jalan, dia mesti painkiller migraine baru boleh hilang. Dan stop painkiller migraine tu mesti sentiasa ada. Saya tak boleh miss out, tak boleh tak ada. Sebab bayangkan every month, especially during menstrual, period pain tu dia akan datang package dengan migraine. Dan satu lagi, saya selalu ada gastric. Gastric ni daripada first pregnancy. Lepas pregnancy tu saya tak boleh lambat makan, tak boleh skip makan, tak boleh makan yang sambil lewat. So saya kena makan dengan kenyang. Kalau travel mesti ada Gaviscon, mesti ada ubat angin, mesti ada migraine. Tablet tu masih saya punya BFF lah sebelum travel. So lepas sebulan pakai Alora Pants, chronic migraine tu bayangkan 100%. Saya terlalu depend pada painkiller. Sekarang ni boleh dikatakan dah reduce kan. Jadi setahun mungkin dalam 2 kali setelah itu sebab tak jaga tidur kan. Tapi berkurangan terlalu sangat banyak. Sama juga dengan yang gastric. Gastric tu kalau dulu saya tak boleh, kalau travel tak ada Gaviscon. Sekarang ni dah benda tu saya tak bawa lah. Saya dah tinggal kat everything. Sebab kita dah pakai Alora Pants, benda tu perjalanan darah semua dah okey. Itu dah saya kata daripada awal aim untuk tackle back pain. Bukan saja back pain dah totally tak ada. Yang migraine pun dah settle, chronic gastric pun dah settle. So maknanya kakak ada gastric, migraine dengan back pain. Back pain tu sebab yang sakit dia bukan back pain biasa tau. Sebab setiap kali period pain, saya tidur kena ada bantal dekat belakang. Sebab kita punya curve, kita punya back tu kan, backbone tu. Tapi sebab back pain ni saya dapat selepas deliver twins. So saya frame size kecil. So bila saya pregnant twins, si kita punya curve bone tu kan melengkung kan. So bila setiap kali saya nak tidur, especially masa period pain, sangat sakit. So kena letak bantal kat belakang dan saya tak boleh tidur dengan selesa. So bila pakai Alora Pants tu memang aim untuk nak hilangkan, nak kurangkan rasa selesa tu je yang back pain tu. Tapi itulah aim untuk satu, banyak benda sebenarnya yang kita boleh reduce kan. So yang back pain dengan migraine dengan lagi satu gastric kan, dah anggaran berapa tahun ada masalah? Kalau migraine from secondary school I rasa maybe dah more than 20 years lah. More than 20 years. Kalau gastric, anak I 11 tahun, dengan 11 tahun lah. 11 tahun. Lepas tu back pain? Back pain anak I 5 tahun lah. 5-6 tahun lah. 5-6 tahun lah. So lepas pakai Alora Pants, after 4 month, lepas sebulan boleh nampak improvement lah. Nampak improvement. Sekarang ni kalau macam dah tidur, kita dah betul selesa dah. Tak perlu lagi kena ganti bantal, you nak proper sleep, tak ada. Okay dah. Any advice pada orang di luar sana yang masih skeptical dengan Alora? Okay, for me lah kan, kita boleh cakap benda ni sangat benefit kepada kesihatan, tapi you kena bagi peluang diri you untuk cuba. Sebab lagi Alora ni bukan agak terlalu susah. Sebab dia sarungkan 24 jam. Rather than you pergi ke center yang ada far infrared machine ke far infrared yang sana, you kena spend masa, you kena lock masa, you kena duduk berapa jam, dan lepas tu bila dah habis tu, boleh datang balik dia punya pain tu. Tapi ni is a far infrared wearable garment. You can wear 24 hours without hassle kan. You boleh pergi, kalau let's say you nak pergi travel, benda tak mengganggu. Umpama you punya second skin, you just bagi peluang for yourself untuk fit. Kita kena sayang diri kita supaya kita boleh jaga orang lain dengan sempurna. Okay, thank you for sharing. Okay.